Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak temu buat pelajar. Saya nak tanya dia soalan. Kalau suatu hari nanti diorang jadi cikgu, apa yang diorang akan nasihat dekat anak murid diorang sendiri? So, jom teman saya. Hai, Assalamualaikum. Korang free tak? Okay, saya nak tanya sikit soalan boleh? Okay, kalau anda kata kan korang jadi cikgu, apa yang korang nak nasihat dekat anak murid korang sendiri? Kalau tak faham apa yang cikgu ajar, tanyalah. Janganlah buat-buat faham. Kalau cikgu tengah mengajar, jagalah adab. Jangan cakap dalam kelas. Jangan makan dalam kelas. Kalau nak makan, waktu rehat je. Oh, jadi semua ni nak jadi cikgu ke? Okay, jom next station. Hai, Assalamualaikum. Okay, korang free tak hari ni? Okay, saya nak tanya sikit soalan. Anda kata kalau korang jadi cikgu, apa yang korang nak nasihat dekat anak murid korang sendiri? Janganlah tidur dalam kelas. Kalau tak fokus, nanti pelajaran merosot. Perbaikilah tulisan tu bagi cantik dan kemas. Baru senang cikgu nak tanda. Kalau rasa diri tak pandai, boleh tanya cikgu atau kawan-kawan. Patuhilah perhatian sekolah. Contoh macam kalau perempuan, pakai tudung labur, jangan make up, jangan potong kelas. Hai, nak tanya sikit boleh tak? Boleh? Seandainya kalau korang berdua jadi cikgu, apa yang korang nasihatkan dekat anak murid korang? Sebagai saya, seorang guru, saya akan menasihati murid-murid saya agar menyiapkan kerja sekolah pada tepat waktu. Jangan menangguh. Kalau awak? Kalau saya kan, tidur awal, bangun awal, prepare persediaan. Takut datang lambat nanti. Assalamualaikum Salman. Waalaikumsalam. Okey, saya ada satu soalan. Jika kamu menjadi seorang guru, apakah nasihat untuk anak-anak murid kamu? Iza asbahtu mualliman fanasihati li talamizi hiya wala taqrabu zina fa inna hadzal amal yughdibullah. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya amalan itu telah dimurkai oleh Allah. Terima kasih untuk nasihat tersebut ya. Sama-sama. Ingat tahu kawan-kawan, jangan couple.